Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Jangko Stadium. Hari ini bersama dengan Jack. 25,000 mata memandang akan memenuhi Paroi malam ni. Super Saturday. Korang lupakanlah game MU dengan Liverpool malam ni. Ini game yang sebenar. Betul. Selangor Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Selangor. Ini game yang sebenar. Merah dan merah, merah dan merah. So, apa pun kita tengok macam mana lagi keadaan di luar stadium. Jap. Korang boleh tengok stadium. ni, sabar je. Kalau korang boleh nampak. Boleh nampak tak? Tak nampak? Real tak? Real tak? Duduk panas-panas dah masuk stadium. Betul. So kejap lagi aku bawa korang masuk dalam, tengok macam mana suasana. Pukul 5.30, 5.40 macam tu lah. Dah penuh dah dalam. So kita tengok, kita interview sikit fans-fans Selangor, fans-fans Negeri Sembilan. Kita tengok macam mana match experience sebelum game. Jumpa korang. Harapan saya untuk menang pada malam ini itu Negeri Sembilan menentang Selangor. Dan keputusan saya Negeri Sembilan menang 3-0. 2 gol dia jarang pemain Makaji 10 Lokman, dan 1 gol dia jarang pemain Makaji 20 Mio. So, abang kat sini awal bayi dah berkambung. Dari hari Khamis kita orang kat sini sehingga malam ni lah, sehingga selesai. So, macam mana abang dah duduk sini, fans datang, ada yang beratur tengok nak beli tiket tapi dah tak ada. Abang datang kat sini, niaga sini ada tak fans-fans datang sini semata-mata untuk beli jersey? Ada. Ya, memang ramai. Dah beberapa game ni yang dah jalan, tapi still baju Negeri Sembilan orang masih cari. Dan pun tak apa faham kenapa masih membeli lagi baju Negeri Sembilan ni, sedangkan dah beberapa game dah tak habis-habis lagi orang beli. Abang boleh beritahu tak sikit stok berapa banyak yang tinggal? Stok memang tak banyak. Kalau ikutkan, kalau yang request sekarang ni majority player issue warna merah, memang tak ada stok dah. Nak ada stok pun bulan 11 kemungkinan. Kalau fans-fans nak beli baju kat mana diorang boleh dapatkan selain daripada pop-up ni store? Selain daripada dekat sini, boleh dapatkan dekat outlet utama kita orang dekat Rahang. Okey. Harapan untuk first leg hari ni secara pastinya kita nak tengok mata lah daripada tim Selangor. Tapi kita tak nafikan juga kan, tim Bujang pun tengah naik kat. So kita harapkan game sedap lah ni. Prediction score malam ni berapa? 3-0 lah. 3-1 Malam ni bang. Harapan macam biasa, mesti nak tim kita menang. Tapi apa pun abang expect ada good game lah malam ni. Sebab the previous game pun fight, so should be okay lah. Tapi memang harap Selangor menang lah. Prediction score malam ni bang. Prediction score 2-1 Selangor. Okay. Pegang dua macam ni. Buat je ni. Apa? Makan dia je. Yang mana yang tu? Satu digigit. Apa? Tengah live. Seorang je. Abang. Macam biasa guys, kalau hari match day tak singgah pop-up store, tak salah. Baru nak baju ni, dia datang kat Brother Torot.
Pokok story BB.
boleh menang. Kalau main dengan cantik, insyaAllah kita boleh menang 2-0 dalam tangan. 2-0. Ya. Sama. Okay. Harapan semoga 96 malam ni dengan jaringan paling kuat 3-0. 3-0. Okey. Okey bang, nak tanya apa? Harapan kalau boleh Nawawi biar menang. 2-1 kecil bona, hampir 1 saya melebar. Kalau lain macam, kalau aku kiri tu, rugih aku. Okey, janji menang. Abin jangan bin. Kalau menang tetap Nawawi. Oh bang, harapan datang malam ni bang. Tadi tengok live awal sampai. Especially harapan je memang kita nak menang lah. Memang kita nak menang betul-betul. Sebab before this kita nampak Mickey lain macam tau. Dia main untuk Malaysia tu. Tapi hari ni kita punya kita mesti mau menang tau. Tak, yang paling penting kita punya solidarity malam ni confirm jadi. Jangan tak Eddie. Tak yang kau togak apa. Tanya lah lagi. Prediction lawan Selangor ni. Tadi kita konon berapa? 2-1 kita lawan kan. 2-1 kita menang kan. Tak payah banyak lah. 3-0 pun dah okey lah. 3-0. Terajang memang terbaik. Aku nak menyaksikan satu perlawanan bola sepak yang best tu je. Setiap game, tak kisah siapa lawan, siapa permainan apa pun, permainan mestilah best, terbuka, saling menyerang, ada strategi, pertukaran pemain pada waktu yang betul, macam-macam lah aku nak tengok. Kesungguhan pemain lah penting sekali. Bermain bagaikan mereka berlatih dan pernah bermain sejak berumur 12 tahun macam tu. Komitmen dan penyokong memberi sorakan yang best. Kita nak semua benda yang baik sahaja berlaku. Prediction bang. Kita akan menang, mungkin 1-0 atau 2-0 sahaja.
Dan diharap dapat kita hadirkan bacaan Al-Fatihah untuk waktu kepada dua pemain kita, Nur Aidil Khairani dan Nur Azhar Zailani, apa mereka yang meninggal dunia baru-baru ini. Semoga Allah Yarham ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Saya bagi pihak NSFC mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesetiaan penyokong Negeri Sembilan atas kehadiran yang memenuhi ruang stadium kita pada malam ini. Semoga berdoa berjaya pada malam ini dan kita yakin kita mampu terus membawa obor Negeri Sembilan ke perlawanan seterusnya, insyaAllah. Dah berapa Jack? Macam mana Jack? Bintang jangan. Minit ke berapa dah Jack? 63. Dah berapa Jack? 4-0. Aku boleh sahkan secara rasminya rekod tanpa kalah di Paroi. Hancur.
Selangor FC 4. Para penonton diminta menjaga kebersihan stadium dan tidak membiarkan sampah merata-rata. Diharap menjaga kebersihan stadium. Ini stadium kita, lopak kita.
saya pasukan telah berikan semampu yang boleh sehabis baik. Ucapan untuk penyokong-penyokong yang hadir. First, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong Hopin dan Hopin turun pada malam ni. Kita as a player, saya tahu saya pun tak puas hati dengan performance kita pada malam ni. Dan saya harap untuk next game penyokong still dapat hadir ke stadium bagi penyokong pasukan Negeri Sembilan. Dan insyaAllah kita akan cuba perbaiki step by step dan akan cuba bagi sesuatu yang baru untuk penyokong Negeri Sembilan. Dan kepada semua penyokong saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada malam ni. Anda memenangkan stadium buat kali yang ketiga, saya rasa ketiga. Dan harap kita still dapat penuhkan stadium juga, tak kira walaupun apa yang jadi. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyokong Negeri Sembilan. Ucapan untuk penyokong boleh Ustaz? Terima kasih kepada semua rakyat negeri Sembilan. Jumpa lagi. Tamatlah sudah perlawanan malam ni dengan berkesudahan 4-0. Selangor menang. Banyak benda yang perlu diperbaiki oleh pemain Negeri Sembilan, terutamanya defensif. Bahagian-bahagian defense tu banyak perlu diperbaiki lah. Macam kita tengok Faizal senang masuk skor. Dan sepatutnya tadi ESO patutnya peluang tu tinggal nak masuk je, tapi tak masuk kan. Apa-apa pun terima kasih kepada semua penyokong-penyokong yang hadir malam ni, 25,550. Terima kasih untuk kegilaan malam ini. Walaupun kalah tapi korang tetap happening. Dia muka orang next game lawan BDRM nanti. Jangan lawan Selangor je penuh. Lawan BDRM pun kasih penuh juga.